dia akan selalu tengok tentang Palestin berperang. Saya ada satu klien dulu, okay, umur 15 tahun. Ni kita cakap orang dah kerja, ni budak sekolah. Budak sekolah. Dia didiagnose oleh doktor sebagai ada satu terminologi tu saya tak ingat. Tapi dia gabungan skizo dengan bipolar lah, tapi dia tengah-tengah. Dia major skizo, tapi minor dia bipolar. Alright. Jadi dia ni bila balik rumah, bila pegang phone, dia akan selalu tengok tentang Palestin berperang. Umur dia 15 tahun. So bila dia tengok Palestin berperang, so ayah dia rasa macam orang lain pergi main bola. Kan? Dan mengejutkan, ayah dia cikgu. Ayah dia cikgu. So ayah dia rasa macam something wrong lah kan. Dan dia selalu cakap cita-cita dia adalah nak jadi next prime minister. Alright, dalam masa 10 tahun dia cakap dia akan jadi prime minister kat Malaysia. So dia rasa seolah-olah mungkin dia nak selesaikan isu yang kat Palestin tu. Macam tu Macam tu. So daripada tu, apa yang nak cakap tentang tanda-tanda dia ada ke arah itu adalah disebabkan apa yang dia fikir tu tak macam sebelum ni. Yang tadi saya cakap tentang belanja ataupun tentang marah tu kan. Dia tentang fikir. Faham. So maknanya kalau sekali dia fikir tu macam obses lah. Dan mengejutkan, punca dia kena benda tu bukan sebab benda besar. Masa PKP je, ayah dia perasan dia start tak okey ni sebab dia gaduh dengan adik dia, rebut komputer nak guna untuk kelas session. Dan dia selalu jadi abang kena mengalah. Yang kecil, tapi ayah dia rasa mungkin lah masa tu mungkin ayah cakap lah. Takkan sebab tu boleh bawa sejauh tu. Tapi things happen. Ayah dia bagi tahu akhirnya mungkin sebab tu. Dan itu permulaan untuk dia start untuk berfikir jauh.